Aku dah habis minyak hitam ni. Kau tu je lah kerja kau. Apa ni, lagi? ni kerja baru. Kau tak habis-habis lah dengan accessory kau tu. Ini kau kan nak kerja senang sangat. Ni kerja senang. Jangan 5 minit. Tak ada sekarang, kereta tu kat sebelah je. Sekarang. Ayolah. Okey, kita terima lagi projek daripada accessory ni. Owner beli dekatnya beg kuning. Dia suruh kita pasang lah. Apa benda jadah mak tahu lah ni. Apa panggil ni? Misai ke? Macam gini kau pasangnya kot. Okey, dia benda ni pun dah disediakan double tape. Jadi kita buka saja double tape ni, kita tampalkan, kita tempelkan di sini sahaja. Sebelum kita tampal tu, kita bersihkan dulu. Pakai tisu bersih. Jangan ada kesan-kesan minyak ke, kesan-kesan yang kotor-kotor ke, jangan. Batu ke apa, jangan. Bersihkan, sehabis bersih lah. Lepas tu kita buka double tape, kita tampal saja. Okey, setelah kita bertungkus lumus, buka dia punya double tape punya ni. Dia punya seal ni. Wah, susahnya. Jadi sekarang ni, Bis, aku nak suruh kau centerkan ni, Bis. Aku mata kero, Bis. Okey. Sebab orang cakap aku mata kero. Okay. Ada kat komen tu, orang cakap mata kero. Body. Okey, kanan dah settle. Jadi sekarang ni kita akan nak buat belah kiri pula. Okey, sama je macam tadi. Lap sikit. Lap lah, bersihkan lah. Lepas kita lap semua tu, dah rasa macam yakin bersih, kita tampal lah macam yang tadi. Ni kalau dah rasa macam ngam, dah rasa yakin, tolak aja. Okey, sambil tolak, sambil gosok. Okey, macam ni lah hasil dia. Misai. Kanan dah pasang. Dah boleh dating dah habis.